Okay guys, walaupun sekarang fiber dah meluas, tapi masih ada lagi yang tak ada fiber dan masih nak guna SIM card masuk dalam modem, nak buat wifi dekat rumah. So, saya cakap secara simple aja, kalau nak pakai SIM card sebab nak pasang dalam modem dekat rumah buat wifi, tolong pakai SIM card yang mempunyai data sebesar yang mungkin. Jangan ambil 100GB, 200GB, 300GB, nanti tak cukup. Cari yang sampai 1000GB. Ada, kalau korang berminat boleh roger-roger, cek ruangan description WhatsApp saya sekarang. Nanti saya bagi detail lengkap. Kita cerita pasal Celcom Digi. Dalam Celcom Digi ada banyak add-on, offer, side offer yang sangat-sangat menarik. Tapi walaupun menarik tak menarik, untuk pendapat korang lah kan, macam saya mungkin tak menarik lah sebab benda tu tak ada apa untuk saya. Tapi untuk korang macam mana pula? Jenis suka stream movie, saya tengok movie 24 jam tak habis-habis, setiap hari nak melayan movie. Data saya tak cukup je. Ini dia, bunyi dia memang sedap. Speed Stream Enhance. Okay, ini dia speed stream yang bernilai RM59. Kita tengok-tengok berbaloi atau tak dan kepentingan dia untuk korang macam mana sebenarnya. So, speed stream ni adalah satu package yang khas dikeluarkan oleh Celcom Digi untuk pengguna prepaid Celcom Digi. Prepaid. Okay. So, kalau korang pengguna prepaid, korang ada, orang kata, tabiat gila tengok movie dan perlukan data yang lebih banyak. Ini adalah add-on yang mungkin korang kena consider balik. Dan dia sebenarnya ada beberapa offer, tapi saya dalam video ni saya nak fokus pada satu, Disney Plus Hotstar. Application Disney Plus Hotstar. Siapa yang tak tahu Disney Plus Hotstar? Dia macam Netflix guys. Korang masuk dekat Play Store, App Store, download Disney Plus Hotstar. Kena bayar lah bulan-bulan. Korang boleh tengok movie sampai bengkak dekat dalam tu lah selama, kalau package 3 bulan korang pakai lah selama 3 bulan tengok movie sampai korang dah bosan. Movie ke TV series banyak. Benda-benda AAA pun ada dalam tu. Dia ada, orang kata, exclusiveness tersendiri untuk setiap streaming service. So itu dia Disney Plus Hotstar. So harga yang korang nampak dekat dalam gambar ni sebenarnya RM59. Benda yang bernilai RM63.90 lah dia punya worth. So korang kena download lah application Disney Plus Hotstar. Dan kalau korang guna prepaid Celcom Digi, korang terus add on ni untuk dapatkan tambahan 200GB internet. Tapi dia bukan high speed internet. Dia internet yang ada sekatan kelajuan seperti yang korang tengok dalam gambar ni. Dia ada tulis 12 Mbps unlimited 5G 4G. Dia tak unlimited mana pun, dia dah tunjukkan 200GB. Jadi korang janganlah tanya unlimited tu, tak payah tanya lagi dah. Tengok je FUP dia, fair usage policy, dia dah tulis berapa gig. Itulah internet dia. Unlimited tak payah tengok, sebab telco ni daripada dulu sampai sekarang masih lagi kerja nak nipu orang dengan perkataan unlimited. Tak payahlah. Walaupun FUP habis tapi internet boleh jalan slowly, tak payah. Benda tu lagi mengelirukan, bukan memberi manfaat apa pun internet yang korang bagi slow tu, FUP. Okay, so 200GB internet tambahan bila korang dapatkan add-on ni untuk prepaid Celcom Digi yang korang guna sekarang. Dan korang akan dapat Disney Plus Hotstar Basic, di mana Disney Plus Hotstar Basic ni nanti saya akan cerita lebih lanjut. Kemudian 200GB tu data 12 Mbps, korang tengok betul-betul. Lepas tu dia bagi high speed internet. Yang ni 65GB. High speed internet ni bermaksud internet yang mempunyai kelajuan yang tiada sekatan kelajuan. 200GB ada sekatan kelajuan 12 Mbps dan high speed internet tiada sekatan kelajuan sebanyak 65GB. Kemudian plan ni bukan untuk hotspot, tapi bolehlah 15GB dia bagi buat ada-ada daripada tak ada. So jangan berangan ingat nak boleh hotspot sampai lebam. Tak ada Sebelum tu saya nak bagi tahulah bab add-on ni. Saya salah sebut ke? Dia adalah satu plan internet. Dia bukan add-on. So kalau korang pakai prepaid Celcom Digi, boleh langgan plan internet ni. Dan yang saya tengok ni official dalam website. Kalau ada apa-apa perubahan, itu perubahan selepas video ni lah maksudnya. Selepas video ni dikeluarkan. Okay, unlimited call biasa untuk kesemua rangkaian. Valid untuk 30 hari normal. Okay, limited time offer tu tak ada apa sangat, abaikan. Jadi plan internet ni sangat sesuai untuk korang yang jenis suka tengok movie tanpa henti. Setiap hari ada je movie yang korang nak tengok. Memang ada orang macam tu. Dan dia fokus lah, yang ni dia fokus terhadap satu application Disney Plus Hotstar. Siapa-siapa yang tak pernah guna Disney Plus Hotstar boleh cubalah. Dia something yang menarik juga. AAA dia pun banyak. Lepas tu movie-movie yang tak AAA memang confirm banyak lah. So dia Disney Plus Hotstar ni bagus. Dia punya daripada segi konten-konten AAA daripada Marvel dan konten-konten kartun daripada Disney, Pixar, semua ada dalam tu. Memang best jugalah. Tapi tengok jugalah
Dia takkan boleh sama konten dia 100% dengan Netflix ataupun HBO Go ataupun lain-lain. Dia ada eksklusif tersendiri. Macam kalau korang nak tengok konten Marvel dalam Netflix, mungkin ada sebahagian movie je, tapi kalau Disney Plus Hotstar dia dah bagi semua Marvel. Apa-apa Marvel yang keluar, dia akan terus keluar dalam Disney Plus Hotstar. Jadi keseluruhan total internet yang dia bagi adalah 265GB, 15GB hotspot. Adakah berbaloi dengan harga 59? Pada mulanya kalau sekali pandang, untuk 59 260GB 265GB ni adalah satu plan internet yang sangat-sangat mahal. Tapi korang kena ingat, dia bagi package sekali dengan speed stream Disney Plus Hotstar. Maksudnya korang melanggan Disney Plus Hotstar untuk sebulan. Adakah berbaloi? Dia jadi berbaloi juga untuk kaki movie. Cuma Disney Plus Hotstar basic kan, yang saya janji tadi saya nak tunjuk dekat korang the detail kan. So Disney Plus Hotstar basic dia macam ni guys. Seperti yang korang tengok sekarang dekat gambar ni kan, Disney Plus Hotstar dia ada premium dengan basic. So untuk basic, tengok yang paling bawah je guys, concurrent streaming dengan max device login. Ni jangan salah faham. Okay, tengok yang basic, concurrent streaming 1, device login 3. Maksudnya dengan ID yang korang ada, korang boleh login sebanyak 3 device. Ni login, bukan tonton. Tapi dalam 3 device yang korang login, yang boleh tonton tu 1 saja. So salah satu device boleh tonton. Tapi kalau device A korang tengah tonton, device B dengan C tak boleh. Itu maksud dia concurrent streaming lah. So untuk premium dia tinggi sikit lah, 10 device login, lepas tu concurrent streaming, boleh stream secara serentak 3 device, tak boleh 10. Faham tak? Stream tu apa? Ada juga yang tak faham ni kot. Maksudnya bila stream tu korang nak gunalah apps tu, korang buka apps tu, korang tengok movie dalam tu, itu stream lah. Ini yang dimaksudkan lah. So basic boleh masuk 3 device, login 3 device. Tapi kalau nak tengok movie, nak layan movie, cuma boleh 1 device je dalam satu masa. Tak boleh terus 3 device dalam satu masa yang sama untuk Disney Plus Hotstar basic. Okay, so kalau korang memang peminat movie, memang pengguna Disney Plus Hotstar, dekat sini cara nak jimatkan duit. Tapi kalau korang bukan jenis melayan Disney Plus Hotstar, melayan movie, ini plan yang tak best sangat untuk pengguna-pengguna yang saya cakapkan tu lah. Okay, kalau korang nak internet data besar, option lain sangat-sangat banyak. Okay, banyak option lain yang lebih berbaloi. Tapi kalau korang nak tambahan data besar, agak-agak besar, tapi dengan package untuk layan movie dalam Disney Plus Hotstar, ini plan yang korang boleh consider balik. Tak adalah teruk sangat, boleh pakai. Memang cun. Siapa yang dah guna speed stream ni, dah langgan speed stream ni, komen dekat ruangan komen di bawah. Kongsi sikit pengalaman korang menggunakan plan ni. Best tak? Servis macam mana? Okey ke tak? Sedap tak guna? Ke laut ke tak? Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.